Rajah 11 menunjukkan sebuah bulatan berpusat di O. L M N ialah tangen kepada bulatan. L M N ialah tangen. Tangen ni bermaksud satu garis yang menyentuh suatu bulatan. Sudut LKM ialah 20.3 darjah. So LKM ni maksudnya sudut pada huruf pada K, bucu K. KOL ialah garis lurus. Cari nilai X. So ni nilai X. Jika kita tengok pada bulatan ni 20.3, so kita dapat kenal pasti ini garis ni adalah jari, manakala yang ni pun jari. So segitiga ni merujuk kepada KOM ni adalah segitiga sama kaki. So sini pun adalah 20.3 darjah. So kita kena dapatkan di sini. So 20.3 darjah tambah dengan 20.3 darjah. So 40.6 darjah. Untuk dapat kat sini, dia sebenarnya 180 darjah tolak dengan 40.6 darjah. So sama dengan kira 180 tolak dengan 40.6 darjah sama dengan, so tukar dalam bentuk perpuluhan, 139.4 darjah. Okay. So dapat dah sini kan 1.394 darjah. So sebelah ni pula kita boleh dapat iaitu 180 darjah tolak dengan 139.4 darjah. So dia adalah dapat 4 darjah. So dapat sama dengan yang inilah, iaitu 40.6 darjah. So kalau kita tengok sini, ni jari. Apabila dia menyentuh satu tangen, dia akan membentuk 90 darjah lah. Okay, untuk dapat X ni, caranya adalah X sama dengan 180 darjah. Ni adalah bentuk segitiga. So segitiga sudut semuanya, hasil tambah sudut semuanya adalah 180 darjah tolak dengan ni, tolak dengan ni. So 180 darjah tolak 90 darjah tolak dengan 40.6 darjah. Darjah tolak dengan 90 darjah tolak dengan 40.6 darjah sama dengan ini, tukar dalam bentuk perpuluhan iaitu 49. Ni nak dalam unit darjah dan juga minit. So tukar bentuk macam ni. So dapatlah 49.24 minit. So jawapan dia adalah A lah.